Mana balance shaft kita ni tadi ya? Ni aku nak cerita pasal balance shaft. Kenapa korang kena tukar? Kepada pengguna Velfire, Alphard, Camry, Estima. Estima dan enjin yang seangkatan dengannya. Mesh ni dekat sikit aku nak tunjuk. Korang nampak dia sihat kan? Tapi nampak dah ada free play. Gigi dia nampak dah mula ada kesan makan. Seperti ni dah mula sompek-sompek. Dia punya material senang cerita bukan besi lah. Memang perlu di maintenance. Sebab dia macam nak kata plastik tak plastik, nak kata fiber tak fiber. Memang dia boleh pecah. Sebab tu dia perlu di maintenance. Ni yang baru. Mana ada free play. Nampak? Kepada 4 jenis kereta ni yang menggunakan enjin spek yang sama, kita sarankan 100,000 km. Faham tak? Dapat tak tu? Ni aku nak tunjuk perjalanan. Kenapa? Kalau benda ni pecah, kepala korang dengan poket sekalipun pecah. Mesh ni. Barang ni dia duduk dekat dalam ni. Bila dia pecah, dia jatuh, dia tersumbat dekat oil pump strainer. Korang faham tak oil pump strainer? Dia sedut, dia tersumbat, atas kering. Bersepai mat. Dengan atas sekali bersepai. Minyak hitam korang tak sampai ke atas, tak sampai ke head. Cam, block, semua habis. Gara-gara ni je pecah. Dah banyak aku selamatkan. Daripada korang kena 10,000, baik tukar cepat-cepat 2,000 lebih je. Tukar balance shaft ni tak perlu servis pun. Korang datang buat dalam sejam lebih je. Cek, tukar. Kepada pengguna enjin Toyota 2.4 dan 2.5, korang save video ni. Tak pun korang klik link kat bio, buat appointment, dia tukar balance shaft.